Yang ini nampak macam menulis, tapi sebenarnya latihan membaca dan mengeja. Satu hari, satu aktiviti, jom fonik. Di muka surat ini, anak akan isi satu bunyi dalam satu kotak. Contoh perkataan mama. Ibu jangan terus-terus tulis ya, mulakan dengan baca dulu. Mama. Sambil sebut, isi satu kotak. Dalam kotak pertama, A dalam kotak kedua. Dalam kotak ketiga, A dalam kotak keempat. Bila siap, slide jari dan baca sekali lagi. Mama. Kalau anak tersalah ejaan, jangan padam cepat-cepat. Betulkan dengan bunyi, bukan dengan marah. Cuba ni, kita dengar bunyi sama-sama dulu. A, I, mami. Aktiviti ni bantu anak faham perkataan tu dibina dari bunyi. Itu asas membaca sebenar.